Sudah. Lampu isyarat merah pula. Nampaknya aku kena tunggu ni. 2 hours later. Yes, dah hijau. Apa? Woi, apa sah tukar biru? Biru tu apa? Mana ada warna biru dalam lampu isyarat? Tukar warna oranye pula. Lampu ni kena hack ke apa? Okey, kita orang nak terangkan. Lampu oranye tu tanda dia accident. Dan warna biru tu makan dulu baru jalan. Weh, lampu isyarat ni pun memang dah update lah.